ini kereta Nissan X-Trail yang tahun 2016 2.0 liter. Boleh nampak dia punya cat memang original, color warna hitam. Sini dia punya sport rim original 17 inci. Kereta engine, gearbox, suspension semua tak ada masalah. Boleh nampak sini belakang bonnet dia memang cukup besar. Kalau you nak letak barang semua tak ada masalah. Sini pun boleh duduk orang. Kalau tak ada duduk orang nak letak barang boleh kasih adjust turun. Lepas tu kita tengok dalam dia. Sini boleh nampak belakang dia punya seat semua yang leather seat, semua cantik, tak ada calar, aircon blower semua ada. Okey, lagi driver side sini ada keyless entry function. Dalam seat dia pun sama juga, fully leather seat, semua cantik, kemas. Pakai push start button, multi-function steering, auto cruise system semua ada. Meter dashboard semua masih cantik. Tengah pun ada original radio player. Aircon pun masih sejuk lagi. Okay guys, kereta sudah saya habis review. Sesiapa ada minat nak cari kereta SUV Nissan X-Trail, cepat-cepat kontak saya. Dan jangan lupa follow, like dengan share saya punya video. Jumpa next video lagi. Bye-bye.